Selamat pagi Miss, nama saya Lin Chen Yi, saya dari kos DTM. Sekarang saya akan membentangkan tentang analisis dan reka bentuk sistem. Metodologi pembangunan sistem yang kita pilih ialah metodologi pembangunan sistem prototyping. Sekarang saya akan membincangkan tentang pembangunan sistem prototyping. Prototyping ini dia adalah proses pembuatan model awal atau representasi sederhana dari suatu produk, sistem, aplikasi yang bertujuan untuk menguji konsep, fungsi dan desain sebelum produk akhir dikembangkan secara penuh. Ia muncul pada pertengahan 1970-an. Dia diperkenalkan sebagai cara untuk menangkap kebutuhan pengguna lebih awal melalui model fungsional sederhana. Metodologi prototyping semakin canggih dengan bantuan teknologi digital dan kolaboratif. Nama saya Andrea dari kos TTM. Hari ini saya akan membentangkan tentang 2.0, iaitu tentukan dan terangkan metodologi pembangunan sistem. Dalam pembangunan perisian ini, terdapat berbagai metodologi yang kita boleh guna, sama ada prototyping, rapid application development, joint application development dan lain-lain. Kami telah memilih metodologi prototyping sebagai tajuk utama tugasan kami. Prototyping ini dia merupakan pembangunan model awal atau prototype sebelum menghasilkan sistem yang penuh. Melalui kaedah ini, pengguna boleh melihat gambaran awal sistem dan memberikan maklum balas untuk menambahbaikan. Proses ini amat berguna kerana sistem mungkin berubah dari semasa ke semasa. Dengan membangunkan prototipe terlebih dahulu, pembangun dapat mengenal pasti kelemahan awal serta mengelakkan kesilapan besar dalam sistem akhir. Metodologi prototyping ini juga ia mudah diuji berbanding metodologi lain. Seterusnya ialah tujuan metodologi prototyping dalam membangunkan sistem maklumat berasaskan komputer. Yang pertama ialah dapat memahami dan menentukan keperluan pengguna dengan lebih jelas. Hal ini demikian kerana prototyping dapat membantu mengenal pasti keperluan dengan lebih mendalam melalui interaksi langsung pengguna dengan sistem awal. Yang kedua ialah dapat menguji konsep dan fungsi sistem sejak awal. Ia kerana dapat menguji sama ada konsep dan fungsi asas sistem berfungsi dengan baik sebelum pembangunan penuh. Yang ketiga ialah dapat mengurangkan risiko dan kos pembangunan. Ia dapat mengesan dan membentukkan masalah pada peringkat awal, mengurangkan kos pembaikan di kemudian hari. Contohnya membina sistem kedai, dia akan menunjukkan bahawa sistem gagal menyelaraskan stok selepas penjualan. Dengan kesan ini, kos pembetulan lebih rendah banding dengan selepas pelancaran. Yang keempat ialah dapat memperbaiki komunikasi antara pengguna dan pengembang. Ia dapat mengurangkan salah faham dengan memberikan modal visual dan berinteraksi untuk membantu perbincangan. Contohnya, pengguna dan pengembang mungkin mempunyai kefahaman yang beza tentang tugasan. Pengguna ni dia dapat tunjuk tugasan yang mereka mahu. Akhirnya ialah dapat mempercepatkan proses pembangunan. Ia membolehkan interaksi pantas untuk mengenal pasti dan membentukkan masalah, mempercepatkan pelancaran sistem. Contohnya macam sistem penindakan, pembayaran talian mungkin mengambil masa yang lama. Dengan membuat prototipe ini, pengembang dapat menguji sistem dengan satu kaedah pembayaran sebelum tambah kaedah lain. Tajuk 4.0 merupakan gambarkan dan bincangkan secara ringkas fasa atau kitaran yang terlibat dalam metodologi prototyping. Ini adalah gambaran kitaran metodologi prototyping. Ia ada 5 fasa, iaitu yang pertama sekali adalah komunikasi, perencanaan secara cepat, pemodelan perancangan secara cepat, pembentukan prototipe, dan akhirnya ialah penyerahan sistem ataupun perangkat lunak kepada pelanggan dan imbal balik. Dalam fasa komunikasi ini,
Pembangun sistem akan berinteraksi dengan pengguna untuk memahami keperluan sistem serta masalah yang perlu diselesaikan. Perbincangan antara kedua-dua pihak amat penting untuk memastikan sistem yang dibangunkan benar-benar memenuhi kehendak pengguna dan organisasi. Sebagai contoh, jika syarikat kita ingin membangunkan sistem tempahan dalam talian, pembangun itu perlu berbincang dengan kita untuk mengenal pasti ciri-ciri penting yang diperlukan. Seterusnya adalah perancangan secara cepat, di mana pembangun hanya menentukan skop sistem, keperluan asas dan strategi pembangunan. Dalam fasa ini, pembangun akan menetapkan objektif utama projek tanpa perlu membuat analisis yang panjang. Sebagai contoh, jika sesebuah hospital ingin membangunkan sistem pendaftaran pesakit, ia hanya menentukan sama ada sistem ini hanya untuk pesakit luar atau melibatkan semua jabatan perubatan. Yang ketiga adalah pemodelan dan perancangan secara cepat. Dalam fasa ini, reka bentuk awal sistem dia dibangunkan dalam bentuk lakaran atau model konsep. Lakaran ini membantu pengguna mendapatkan gambaran awal tentang bagaimana sistem akan berfungsi. Sebagai contoh, pembangun boleh membuat model antara muka pengguna bagi menunjukkan bagaimana pengguna boleh memeriksa bagi akaun dan membuat pemindahan wang dalam pembangunan aplikasi perbankan mudah alih. Kemudian yang keempat adalah fasa pembentukan prototipe. Ia merupakan model awal sistem yang dibangunkan dengan beberapa fungsi asas supaya ia boleh diuji oleh pengguna. Sebagai contoh, dalam pembangunan sistem e-dagang, prototipe boleh merangkumi ciri asas seperti katalog produk dan fungsi tambah ke troli sebelum ciri tambahan seperti penilaian pelanggan yang dimasukkan. Yang akhir sekali ialah fasa penyerahan sistem ke pelanggan atau pengguna. Dalam fasa ini, pengguna akan memberikan umpan balik kepada pembangun untuk membuat penambahbaikan terhadap sistem sebelum versi akhir dibangunkan sepenuhnya. 5.0 pula saya akan menerangkan tentang 5 faedah metodologi prototyping sistem dalam pelaksanaan sistem maklumat. Faedah pertama ialah dapat memahami keperluan pengguna dengan lebih jelas. Sebagai contoh, pengguna boleh mencuba prototipe laman web terlebih dahulu untuk memastikan fungsi seperti pemilihan produk dan pembayaran dalam talian berfungsi dengan baik sebelum sistem akhir dibangunkan sepenuhnya. Faedah yang kedua adalah dapat mengurangkan risiko kesilapan dalam pembangunan. Dengan membangunkan prototipe dan mengujinya secara berperingkat, sebarang kelemahan dalam sistem dapat dikesan lebih awal dan diperbaiki sebelum sistem akhir disiapkan. Faedah metodologi prototyping yang ketiga ialah dapat meningkatkan kepuasan pengguna kerana mereka terlibat secara aktif dalam proses pembangunan sistem. Dengan melihat perubahan berdasarkan cadangan mereka, pengguna akan lebih memahami sistem yang dibangunkan dan merasa lebih yakin untuk menggunakannya. Bukan itu sahaja, metodologi ini juga membantu mempercepatkan proses pembangunan sistem. Berbanding dengan metodologi tradisional pula, ia memerlukan analisis lengkap sebelum pembangunan bermula. Sebagai contoh, dalam pembangunan aplikasi penghantaran makanan, prototipe boleh dibangunkan dengan fungsi asas seperti pemilihan makanan dan penghantaran sebelum ciri tambahan seperti sistem ganjaran pelanggan ditambah kemudian. Akhir sekali, faedah metodologi prototyping ialah mengurangkan kos pembangunan sistem. Dapat menjimatkan kos jangka panjang kerana kesilapan dapat dikesan lebih awal dan dapat dikaji semula serta diperbaiki beberapa kali. Hal ini dapat mengelakkan daripada pembetulan besar yang boleh menelan belanja tinggi selepas
sistem siap dibangunkan sepenuhnya. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Amalia binti Kamal, kos DTM. Bagi 6.0 iaitu cadangan pelaksanaan masa depan dalam pembangunan sistem maklumat IS. Masa depan pembangunan sistem maklumat IS boleh dipertingkatkan melalui kecerdasan buatan AI, keselamatan cyber dan etika teknologi. AI meningkatkan kecakapan analisis data dan automasi, manakala keselamatan cyber melindungi sistem daripada ancaman seperti ransomware. Kepatuhan kepada etika teknologi memastikan perlindungan data, mengelakkan bias AI dan mematuhi undang-undang. Gabungan ketiga-tiga elemen ini menjadikan IS lebih cekap, selamat dan boleh dipercayai. Kesimpulan yang boleh diperolehi daripada assignment ini ialah sistem prototyping adalah pendekatan berkesan dalam pembangunan sistem maklumat kerana membolehkan pemaju dan pengguna bekerjasama secara rapat. Dengan menyediakan prototyp awal, pengguna dapat menguji sistem lebih awal dan memberi maklum balas, mempercepatkan pembangunan serta meningkatkan komunikasi. Proses ini juga mengurangkan risiko kesalahan, mengelakkan pembaziran masa dan kos, serta membolehkan fleksibiliti dalam perubahan keperluan. Secara keseluruhan, prototyping memastikan sistem yang dibangunkan lebih mematuhi keperluan dan jangkaan pengguna.